apa perkara-perkara yang anda perlu buat research. Research ini penting sebab kita dalam dunia akhir zaman ni. Dunia akhir zaman ni ramai pembongak. Ramai cari kesempatan, ramai pembohong. So, apa yang ada, dan ramai yang ambil kesempatan. So, apa yang anda perlu buat, bila anda dah kenal pasti, macam Dino ni cakap tadi, dia kata anda pilihlah instructor anda. Yang handsome ke, yang sebelah rumah ke, yang sedara ke, boleh. Tak ada masalah. It's a free of choice. Pilihan anda bebas. Tetapi sebelum terima kasih Hadia, kasih tepuk sikit. Tetapi sebelum anda pilih dan bersetuju, anda ada hak untuk minta kad kuasa dia. Tunjukkan saya kad instructor anda. Tunjukkan kad instructor anda. Sebab orang yang mengajar tu kadang-kadang ada kes ada kes. Macam mana saya tahu ada kes? Sebab saya course director lah. Sebab saya tahulah kes-kes yang masuk, berapa orang kena terminate, berapa orang kena ambil tindakan. Saya tahulah statistik tu. Kan? So, mereka ni tak ada tauliah untuk mengajar dan dia kata, oh nak belajar, jom. Belajar dengan saya. Okey, belajar dengan saya, tetapi yang bagikan dia kad tu siapa? Dia suruh orang lain. Dia suruh Alibaba sign. Alibaba tahu tak Alibaba tu siapa? Alibaba tu pihak ketiga yang tak ada kena-mengena, dia bayar lebih sikit, signkan untuk orang ni. Dan anda pun tengok, nama lain.